Hai teman-teman, ini 10 makhluk paling menakutkan di Malaysia. 10. Pelesit. Makhluk peliharaan berbentuk belalang atau serangga halus. Digunakan untuk menghantar gangguan dan penyakit kepada orang lain. Kum, kum. 9. Hantu kom-kom. Makhluk wanita yang kelihatan cantik pada waktu malam tetapi wajahnya rosak dan menggerikan. Mangsa biasanya ditipu sebelum diserang. 8. Hantu bajang. Makhluk halus yang sering dikaitkan dengan kematian bayi. Boleh mengganggu keluarga dan menyebabkan penyakit misteri. 7. Polong. Roh kecil berwarna merah atau hijau yang disimpan di dalam botol. Digunakan untuk menyerang musuh dan boleh merasuk manusia. 6. Hantu galah. Makhluk tinggi melampau dengan kaki panjang. Selalu muncul di kawasan sunyi seperti jalan kampung atau hutan. 5. Hantu raya. Jin peliharaan yang menyerupai tuannya digunakan untuk menjaga harta atau membantu kerja. Tetapi sangat berbahaya jika tidak dikawal. 4. Hantu penanggal. Kepala wanita yang terpisah daripada badan dengan organ dalaman tergantung terbang pada waktu malam dan menghisap darah, khususnya wanita mengandung. 3. Orang minyak. Lelaki berkulit hitam berkilat kerana disapu minyak. Dipercayai mengamalkan ilmu hitam untuk mencabul mangsa, terutamanya wanita. 2. Toyol. Makhluk kecil seperti bayi botak yang dipelihara untuk mencuri wang, selalu dikaitkan dengan perbuatan sihir dan perjanjian gaib. Nombor 1 atau paling menakutkan ialah Pontianak atau Langsui. Hantu wanita berambut panjang berpakaian putih dikatakan berasal daripada wanita mati ketika melahirkan anak. Suaranya boleh menjadi seperti bayi menangis atau ketawa menakutkan. Itu sajalah 10 makhluk paling menakutkan di Malaysia bagi saya. Bagi teman-teman, bagaimana pula? Jangan lupa subscribe, like dan share untuk teman-teman tahu video yang selanjutnya bila saya upload ya. Jangan lupa, bye!